hari bulan 9 ada game hujan kecil, diorang bagus, game 20,000. Ni aku baru sampai. Biasanya aku daripada rumah kan buat video ni. Jadi kat rumah aku apa, lampu tak hidup. Jadi aku sampai sini baru aku buat video. Aku baru sampai. Mudah-mudahan hari ada rezeki lah. Sebab ranking pun macam tak memberangsangkan sangat ni. Nak ikutkan malas nak main, tapi macam mana, kita try je lah, kita cuba je lah. Rezeki Allah tu luas, kita tak tahu kalau dia nak kasih hari ni kan. Kita cuba je lah. Itu ukur guys, tengok tegak tak tegak. Kita ukur. Woi, jangan terketuk macam yang lepas. Diorang member aku patah lagi. Terketuk sikit je, jatuh sikit je. Okay, pasang pucuk juga guys. Kena empuk. Dia dah start main dah. Okay guys, sekarang dah tiba masa untuk tampal stiker. Tampal, mana tahu kalau hujan nanti tak boleh pula tampal stiker kan. Ini aku tampal awal. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya perambut jenis macam gini guys, korang tengok ya. Ini pasang stopper, itu bawah ni batu. Tengok macam ni. Jadi benda ni senang adjust. Kau nak macam mana, batu sejengkal setengah je, jadi senang guys. Jadi senang guys. Aku dah siap setup. Tinggal nak set up tempat duduk pula, untuk buat payung, untuk buat apa semua guys. Semua dah siap. Semua dah siap guys. Kain pun tak usah sangat. Kita main ada halus je. Asyik lah rezeki kalau kena yang kasar. Kalau dia naik lah ya. Okay, ni aku buat perambut dua mata. Standby untuk cari ikan biasa-biasanya. Main dua mata je lah guys. Yang tadi tu kita try tengok. Kalau tak ada makan, kita main perambut dua mata. Ini biasa yang aku buat lah. Kita main gelama-gelama ni kan. Asyik lah guys kalau ada apa benda semua dalam dunia ni, semua kena cuba guys. Kita cuba, kita cuba, kita try, kita test. Okay, aku dah siap tu. Perambut apa semua aku dah siap buat. Ini mungkin dalam 1 jam, setengah jam lagi sampai je guys. Hujan sebab gelap pun maaf. Tak teruk apa ni. Mungkinan sampai ni. Main hujan lagi lah guys. Aku dah settle semua. Jadi kita makan lah. Kenyang guys, alhamdulillah. Ok, sekarang dah 8.19 minit guys. Kita start pukul 9. Ada lagi dalam berapa minit lagi, ada lagi berapa, dalam 1 jam jugalah. Tapi korang tengok cuaca alhamdulillah. Tengok macam tak jadi, tapi itulah angin dia kuat sikit. Mudah-mudahan tak hujan lah guys. Mudah-mudahan hari ni cuaca elok lah. Dia ting-ting semua dah. Semua dah siap. Tinggal nak pasang umpan, surf. Ingatkan pukul 9 start guys. Dah 9.30 guys. Kenapa dah aku tak tahulah. Ok lah guys, kita jalan-jalan je. Kita tengok player-player guys. Tengok dari sana. Ini pondok biasa lah, pondok budak JT guys. Stiker orang dah baring ready guys. Angin boleh tahan guys, kuat. 9.30 pula baru start. Aduh. Tengok guys, dia ketawa guys. Dek, engkau ketawa untung apa kau ni? Wei, kau kenapa kau? Ketawa terus, ketawa untung. Kita juga yang rugi
Jalan mesti kena ubah lah. Jalan dah ubah. Kau bawa kena ubah. Game dah start. Kau suruh dia orang baling dulu semua. Dia orang baling. Aku dah sekali baru baling. Okay, game dah start. Baling pula. Putus dulu dia. Dan bunyi yang putus. Kenapa Rek? Aduh. Pun dah buka. Rek dah duduk. Baik lepas lah. Okay guys, dah siap baling. Nampaknya dah strike satu. Satu dah strike. Kita tahu ikan apa. Ini lama kot. Apam pun. Ni lagi satu. Naik. Apam. Apam Stella. Apam. Apam. Ada. Okay. Oh, besar. Besar guys. Lama. Guys, boleh tahan. Nampaknya Apam. Apam mantap. Apam. Jual Apam bang. Ni macam besar sikit. Dengan dia? Apa ikan dulu. Ikan dulu. Ikan dulu. Sana tu. Apam. Ikan ni. Oh, malu. Duri tu. So. Menyampur aja kau gampang. Senyum sikit bang. Tadi aku tak ada di sini. Tadi. Wah, strike lagi. Poin strike lagi. Oh, mentung kan. Sifu. Jarang tak nyampur. Kita tengok kenapa naik. Yes. Nampaknya macam taring kan. Pasang je lah. Tadi ada makan guys. Tadi ada makan tapi tak tahulah ikan apa. Tak apalah ni aku tarik balik, besok balik. Kita cari. Mungkin kita rajin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Abang. Alhamdulillah, kita tengok apa yang nyambut. Okay, aku punya member ada banyak strike. Ada yang aku tak ambil. Yang aku ambil yang tadi lah. Yang tadi ada tak sempat ambil. Alhamdulillah, ada juga rezeki guys. Cuma tinggal tunggu aku je ni. Cuma tadi ada naik satu duri. Boleh tahan besar. Ni bolehnya. Mana dia? Baru nak makan rokok guys. Ada lagi strike. Abang Jemi. Strike. Rasa macam kasar ni. Tengok dia pump. Tengok cara pump ni macam kasar. Mi, pindah sini Mi. Jaga. Bagian luar tu ada. Tangkap bang kan? Tak Dia strike. Sorry. Kita punya kendor. Macam tak betul. Aku rasa macam ikan. Dia limbat. Sorry bang Oh, duri guys. Naik duri lagi. Naik tadi Duri. Tak buka aku juga. Ni rumput. Naik duri. Hebat lah dia orang.
Rumput duri kan. Aduh. Oh ya, aku punya habis. Full. Tak apa, karau je, tak apa, tak kisah. Yang penting naik ikan tu. Ada daun eh? Ada daun. Tak daun. Oh, aku punya jaga. Mana? Tu tali aku juga tu. Ikan siapa ni? Oh, black guys. Suka lah. Tak lawan. Ada lawan? Ada lawan jalan. Tak. Macam tak ada jalan. Takut tuka. Kau udang. Udang. Kopi. Betul betul. Tukan. Ada terbalik dengan orang. Tukan. Jaga dik. Alhamdulillah. Comel. Makan biga satu dapat ikan. Alhamdulillah. Amin. Okay guys, kita nak ditimbang tengok berapa nol lah ni. Tahu masuk ranking ke tak. Okay, kita try timbang. Pindah pergi ke timbang 26. 26 pindah timbang 27. 28 ranking 1 kilo 105 kilogram senangin. Sana. Ni pemancing dekat table 27 tak ada orang lagi ni. Tak ada orang lagi 27. 105. Sabar saya tengah adjust ni. Saya dah ada cover. Ikan aku 105 guys. Wah, ada lagi guys. Aku punya ikan 105 je guys. Aduh. Nampaknya ada lagi strike. Ada strike lagi. Ada strike lagi. Atas ni. Abang ni pandai mancing lah. Abang ni tak sia-sia Gazi ikut. tak ada. Tak sia-sia ikut lah. Tengok ikan apa penghabisannya. Oh, ada lawan tak ni? Ada. Kalau ada lawan tak tukar. Sini ni. Sampai. Dia. Tukar kan? Oh, nampak nak tukar kan? Tukar. Nampak ada 10-12 guys. Oh, padu guys ikan. Cuma tak tahulah masuk ranking ke tak ni. Aku punya ikan 105 je kecil. Tak apa, ada masa lagi. Kita cari lagi. Kita cari. Mudah-mudahan ada yang kasar-kasar guys. Nampaknya Pam. Wow, lagi Pam. Keli Pam, betul-betul keli Pam. Betul-betul ada bagi. Wah. Kan? Okey. Kau tengok dia punya menganjing. Bawa sauk tau. Apa 2 ekor siap. Babi. Sampai. Abang tahu. Okey, abang saya nampak strike. Kan macam 4-5 kilo lah. Bang. Abang saya. Kau. Dah lepas bang. Ha? Dah lepas dah? Abang marah dah lepas. Lepas dia? Lepas tu. Tak tahu lah. Tak, kadang-kadang dia buat bodoh je tu. Ada tak? Ada tak Abang Sai? Oh, lucut guys. Lucut. Lepas. Sayang. Karau cepat. Sayang. Tukar. Kalau berat tukar.
Mana dah naik? Buka apa lama? Besar tu. Ya, Daud. Daud. Tolong. Candat je. Candat. Kau semua nak candat. Agak lah tu. Agak candat. Nampak ya? Mr. Bagong, Mr. Bagong. Salah. Gelama. Cepat baik. Oi, kasar sial. Kasar dah. Kasar ni. Tak pernah ajar orang. Besar. Mula tak nak fikir. Macam drag saya keluar lagi. Mana drag kau? Saya keluar drag Tak dekat ke mana? Drag keluar pun tak dekat. Allahu Akbar. Sayangnya. Yang keluar tali Ada. Ganas yang kan. Tengok. Aku punya yang ketuk 2 kali kanan kiri. Dia Asal siap. tarik. Gasak gelama taring pun. Ya, lama. Keluar drag Kau tengok. Mana yang main? Ini. Ni jom rangkau. Lagi strike lagi. Kau atas aku tu. Strike lagi. Strike lagi. Tak lawan. Wan dapat tenangan. Strike. Dia tak ada lawan sekarang ni. Suka tak? Tahu, tak Suka tak? Ini dia balik. Ya. Ini dia balik ni. Ui, besar siapa orang dapat selangin. Kacau. Dia tak boleh balik ni kan. Dia kena. Dia buka dia. Tak ada lawan. Suka. Oh, balik sana. Okay guys, dekat sana ada naik selangin satu. Jom kita tengok. Kita tengok siapa warna dia. Ha? Duri ke selangin? Macam besar Karuan. Ha? Karuan. Apa? Naik selangin? Karuan. Selangin? Besar tak selangin? Yang 500 dia tu. Ada lah, aku nampak dia bawa gula bang. Yang mana? Tak kena. Yang mana? Mana? Yang mana boleh jom? Tanya. Alhamdulillah rezeki awak. Yes. So guys. Gurau kan? Aduh. Kau tengok. Kau tengok. Naik apa? Cuma ni besar sikit kan. Tengok orangnya. Yang penting bol. Tadi aku dah penting bol. Jangan dandan. Dandan dia. Padu sial sport. Tahniah. Sekarang dah 19 lagi 2 jam kot habis game dalam 1.5. Ni kan dah start slow. Ada pun seko-seko naik. Macam mula-mula tadi gasak guys. Cuma nasib lah siapa yang jumpa kan. Siapa yang jumpa tu rezeki masing-masing lah. Okay guys, stay tune lah. Kita tengok penghabisan dia macam mana. Aduh. Alhamdulillah naik guys. Sony. Naik besar. Besar guys. Besar guys. Ini 600. Melayang terus. 600, 700 ni. Sesik. Skibidi-bidi. Padu. Okay. Kata-kata wot. Besar tu wot. Ha? Bakar-bakar. Kata-kata tu. Kata-kata tu. Main 2 mata guys. Start main 2 mata. Kita tengok padu tak padu 2 mata. Kita cuba je lah guys. Ikan aku dah kena tendang awal ni. Sebab sekarang baru pukul 11.51. Dah apa, paling kecil 115. Paling kecil sekarang. Aku punya 105. Memang dah kena tendang awal. Ni aku usaha lah cari ikan lagi. Mana dah tahu. Kalau ada rezeki kan, kita tak tahu. Kita usaha je lah selagi boleh. Tengok guys, ada lagi strike.
Yang kat sana tu kasar tu tapi sangkut. Mana? Sana Puan. Dot. Jaga Dot. Tukar ke apa? Tukar? Ya, dia berat ke anu tak? Tunjuk tak? Enggak ke? Ini memang berat gila. Tengok orang cakap dengan aku. Malong ke malong? Sebenarnya ke malong. Tengok ni. Rasa macam tukar rasa ni. Kan macam tukar. Tukar. Tukar naik. Alhamdulillah rezeki. Tengok. Baik, tu kasar ni kan. Tukar. Tapi kasar juga tukarnya. Tukar. Aduh. Sempat tu lah. Kita cuba dia. Zon. Kau boleh sini Zon. Tak lakar lintang aku. Ya. Aku nak rakam. Zon. Si. Aduh, kamu sayang. Ada strike lagi guys. Oh, hari ini kutip tukar lah guys. Kutip tukar hari ni. Melengkung macam dia tak ada narik-narik. Itu dah dia lah tu. Lempeng. Kalau penat tarik dia boleh penat. Ya, berat. Nak kena pump. Tarik lempeng guys, lempeng. Tapi lempeng, orang kata lempeng cumi-cumi. Nah tu. Lempeng naik, lempeng. Cik. Lempeng. Come on. Aduh guys. Dah pukul 12.30 guys. Lagi setengah jam kita ambil masa. Aku memang itu je lah. Dah kena tendang awal. Tapi budak-budak ni memang gasak guys. Dia orang jumpa ikan kan. Biasalah rezeki orang. Tak apalah, nanti ada rezeki aku cuba lagi. Try main lagi. Bak kata member aku, kita main je, lama-lama dia bayar. Nampaknya last ada lagi strike guys. Kita tengok apa ni. Kita lihat apa yang naik. Oh, tukar. Ya. Gasak tukar guys ini guys. Ya. Aduh lah. Belum mancap. Okey guys, aku nak kemas. Masa pun dah nak habis. Kemas bersih apa yang patut. Lepas tu kita balik lah. Tak ada ranking. Kalau budak-budak ada ranking ni dia stay. Aduh, ni tak tahulah. Tak tahu lah. Kaya ni. Sekejap. Sama-sama gulung lah.
angkut. Dah lekat. Leceh ya. Angkut. Semua sangkut, 3 orang angkut. Dah, settle. Nanti lah tapi yang betul. Kau punya betul tak? Aku punya putus. Kalau tarik perabot aku ada eh? Ha, ya tu. Baik tu baik. Alhamdulillah. Bukan. Ini bukan perabot aku. Perabot abang ni. Bukan batu aku. Ini betul juga kan? Putus. Dia punya je dapat. Nasib baik last minute. Settle. Ini dah siap kemas. Siap batu balik lah guys. Nak pergi urus rezeki rasa malas pula guys. Kalau di ranking sedap juga tengok ikan siapa yang nombor 1. Nak turun balik lah. Boleh. Panas. Aku lagi ambil motor sekejap. Motor susun. Lepas tu cabut. Panas guys. Kata-kata sikit bang. Awak ada ranking lah. Kata-kata sikit. Tak tahu ada kita. 200 lebih tak tahu ni. Ada, insyaAllah ada. Okay guys, aku dah siap kemas nak gerak balik. Okay guys, aku nak terima kasih kepada subscriber aku dan juga view aku yang komen elok-elok. Aku terima kasih dengan korang selalu support aku. Okay guys, mana yang belum subscribe guys channel aku. Aku mungkin tak sempat nak pergi dekat Gunung Sekir sebab aku dah penat dengan merabak. Okay guys, mungkin sampai sini je aku punya video. Kita jumpa lagi game yang akan datang guys. Bulan depan mungkin aku tak dapat main game sebab aku ada trip dekat Mersing. Nanti kita tengok video kat trip jigging kat Mersing guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Kita tengok video diorang balik guys. Apa gila lah brother ni, mungkin 3 ranking guys. Tu gila lah. Yang sana tu mungkin top 10 guys. Padu guys. Doakan dah, kawan-kawan doakan. Jadi nanti boleh belanja makan. Aku dah lepas daripada Jabbar. Ni aku nak turun balik guys. Doakan semoga kawan-kawan aku banyak manis-manis sebab tadi ikan timbang banyak ni. Aku rasa banyak lah tadi. Nanti kita tengok je lah apa hasil diorang. Mungkin aku akan tengok pada grup aku je lah. Tapi untuk dekat video ni mungkin tak ada pun. Sebab aku tak sempat lah guys nak pergi tengok dekat mana, dekat Rustia apa juara semua kan. Sebab aku nak buat kedai ni. Semua aku dah ada yang dah call nak lunting nak apa semua kan. Tak apalah, aku dulukan dulu bisnes aku. Nanti yang lain ada game lain kita buat video lagi guys. Okay guys, jumpa lagi next video yang akan datang guys. Assalamualaikum.